So hello guys, and this video is not a review video or anything. So aku just nak bagi tahu something happen dekat aku lah. Tapi it's actually salah aku juga. Benda macam ni tak perlu happen lah sebenarnya dekat orang lain. Faham tak? Sebab korang beli benda tu pakai duit, korang dah keluar duit korang, and then korang tak dapat apa yang korang nak. So itu apa yang aku lalui sekarang ni. Untuk this barang, macam yang korang boleh tengok barang ni. Okay, as you guys can see this item. So actually barang ni aku tak target untuk this one pun. Aku tak target untuk this item. Aku target untuk item yang lagi satu, which is yang macam ni juga. Cumanya brand dia is brand M-Grass ni guys. Yes, brand M-Grass ni. Macam korang boleh tengok. Tapi disebabkan aku salah tengok and everything, aku tak perasan, and aku dah terbeli yang this one. Okay, nak dijadikan cerita dia. Okay, aku ceritakan dulu kat you guys lah. Aku dah tersalah beli, and pada pukul 1 macam tu aku rasa aku dah tersalah beli, and then aku automatically lepas 5 minit macam tu aku perasan yang aku dah salah beli. So aku pergi dekat Shopee dia and aku cancel order. Aku tak tahu sistem Shopee macam mana kalau as a seller kan, aku tak tahu, tapi ini as a buyer aku dah cancel order, and then selang berapa jam macam tu dia cancel aku punya, dia reject aku punya cancel order, which is dia dah ship lah barang tu. Aku rasa dia dah ship barang tu, which is barang ni lah, barang bingai ni. So nak jadikan cerita, bila aku dah cancel order, dia dah reject aku punya cancel order, which is dia dah ship macam aku cakap tadi. And after that, once barang ni nak sampai kat sini, which is by the time dia tengah ship tu, dia ditulis kat situ sama ada kau dah receive barang ataupun kau nak return to refund. And aku pun automatically tekan return, nak refund lah barang tu. And obviously kalau nak return refund, barang tu dia akan hold hantar kat seller balik, which is takkan sampai dekat aku pun barang tu. But right now the problem is aku dah return to refund, tapi barang ni sampai kat rumah aku. And sekarang ni aku tengah pening macam mana aku nak hantar dekat diorang balik lah. Sebab macam sebelum ni aku return barang semua pun senang je proses dia, return barang tak susah pun. Cuma this time aku tak tahu, macam serabut juga lah. And aku nak bagi tahu dekat you guys yang this item is from this kind of Shopee punya seller. Aku tak nak korang tersalah beli ataupun korang terbeli sama macam aku ni, which is tersilap beli. Okay, the real thing is dekat dia punya official store sendiri, which is M-Grass yang macam aku bagi tahu tadi lah. Untuk yang this kind of thing is actually daripada tak tahu lah seller mana, aku tak perasan. Tu aku cakap lepas 5 minit baru aku perasan yang aku salah beli, and after aku cancel, lepas aku cancel barulah jadinya macam-macam hal. Dia reject lah, and then aku return nak refund pun dia tak bagi and everything. So aku macam malas nak ambil port dah sekarang ni. Apa-apa jadi, mampus lah, tak kisah dah. And right now aku dah beli yang the real one, which is aku dah keluar double lah duit aku, senang cerita macam tu. But never mind, kita compare. Ini apa yang aku nak beritahu korang. Aku tak kisah pun aku dah terbeli menatang ni. Okay, sebab dah terbeli, dah salah beli semua benda tu. And return refund proses pun macam bingai. So aku beli lagi satu. Aku beli yang murah tu lagi satu, and then kita buat comparison di antara yang fake punya barang, which is yang ni yang diorang tipu korang, and then yang lagi satu the real punya item. Disebabkan aku tak sampai lagi barang tu, so sabar dulu. Aku akan post video ni dulu, and then baru aku akan upload lagi satu video berkenaan review lah, which is comparison di antara barang fake ni dengan barang original. Kita tengok apa perbezaan dia. Memang tak jadi masalah untuk korang beli yang macam ni, macam fake ni. Orang kata, bukan fake lah, maksudnya barang kopi ni lah. Barang kopi ni tak salah pun korang nak beli, but tak berbaloi. Setuju aku cakap. Kalau kau beli barang ni harga dekat RM30 je, okay, berbaloi. Sebab harga original dekat RM50 ataupun RM60 je. So untuk barang ni harga dekat-dekat dengan original punya item. So aku rasa macam it's not fair untuk orang lain untuk beli barang-barang yang tak berbaloi macam ni. Jadinya aku ambil inisiatif untuk aku beri lagi satu, untuk aku buat comparison untuk korang semua. Alright. So untuk this video aku just nak bagi tahu apa seller dia buat kat aku lah. And lagi satu, aku bagi tahu teruslah apa nama Shopee seller. Bukan aku nak jatuhkan dia punya ke apa ke, cuma if kau nak jual barang, kau kena ada kejujuran kat situ. Aku tak kisahlah kau nak jual barang apa sekalipun. If kau rasa benda ni kau nak jual yang macam ni pun, kau tunjuk exactly kau nak jual yang ni. Kenapa kau nak kena guna gambar brand lain untuk kau naikkan kau punya marketing? Tak perlu macam tu, saya cakap. Okay, kau guna je kau punya gambar ni, gambar yang bingai ni kau guna je, and then settle masalah. Orang beli ke tak beli tu belakang kira. At least kau dah letak barang tu, kau dah buat barang tu, that's no problem bagi aku. Sebab kau anai orang. Orang keluar duit untuk kau, untuk beli barang kau, and then kau bagi macam ni. Jujur aku cakap aku tak kisah pun. Tapi aku kesian kat orang kat luar sana. Orang nak cari duit bukan senang, kau faham tak? Kita tunggulah untuk next video aku review comparison di antara barang bingai ni dengan barang yang dia original punya item daripada M-Grass, which is harga sama. So bagi aku
tak berbaloi, serius. Sebab harga lebih kurang and then kau dapat yang bukannya original. Tapi gambar memang original. Memang gambar dia letak exactly Emgrace punya gambar, semua benda and everything. So tak berbaloi, dan aku rasa untuk korang semua avoid lah benda-benda macam ni. Tapi barang-barang lain aku share juga dia punya Shopee punya item. Aku share serius. Aku tengok satu-satu. Ada yang design macam JBL, if you guys know speaker JBL tu, tapi dia tukar nama J8L, which is dekat-dekat macam JBL, which is J8L. Aku tak kisah sebab kau letak pun bukannya brand dia. Faham tak? Kau tak letak pun brand dia. Tapi this item totally kau letak dekat situ ada nama dia sendiri, nama brand lain, bukan brand kau. Aku tak tahulah ni brand kau ke apa kan. Tapi ini apa yang aku faham lah, sebab aku ada tengok seorang buyer dekat Shopee account yang beli binatang ni. Dia bagi tahulah yang dia tak dapat barang yang sama macam aku. Dia tak dapat barang yang dia nak, dia dapat barang macam ni. So dia complain lah, which is kesian lah. Bagi aku kesian sebab orang keluar duit kan. Cari duit bukan senang, aku cakap kau. Orang lain kat luar sana, kalau korang jadi seller, korang nak jual barang apa-apa kan, jual barang tu biarlah barang tu berbaloi, ataupun biarlah barang tu orang kata fair dengan apa yang korang jual. Korang jual apa ni? Beritahu kau. Gambar lain, dapat lain. So bagi aku benda tu tak berbaloi. Serius cakap, tak berbaloi untuk buyer. Seller dapat duit dia, seller dah dapat duit dia. Okay, based on orang yang kalau tak nak refund, dia dapat barang yang macam ni, kita tahu. Okay, so tunggu je lah comparison, dan korang sendiri pilih sama ada kau nak beli yang still item ni ataupun kau nak beli yang original daripada Emgrace sendiri. So I think that's all for today's video guys. And totally aku nak bagi tahu sebenarnya benda ni aku nak buat. Actually beli barang yang tak betul dan beli barang yang sama, jadi kita buat comparison. Tapi nak buat benda lah ni semua kena memerlukan duit. So bagi aku yang aku dah tersalah beli ni, so benda aku apa yang aku nak buat dah menjadi lah. Kita tunggu barang original dia sampai dan kita tengok barang ni apa perbezaan di antara barang original dengan barang kopi. Okay, so let's go.